Malam, laut gelap dan sunyi. Tiba-tiba, air di bawah bot bergelora. Seekor hiu bermulut besar naik perlahan ke permukaan. Ia gegasi laut dalam yang jarang ditemui. Ia tidak memburu dengan pantas. Ia berenang seperti bayang-bayang. Mulutnya terbuka luas ke arah plankton bercahaya. Bila mulutnya terbuka, ia nampak seperti corong laut. Lebar mulutnya melebihi bahu manusia dewasa. Panjang badannya pula setanding bas kecil. Namun, hiu bermulut besar bukan pembunuh filem. Ia menyedut bertantan air setiap malam. Ia menapis krustasea dan larva perlahan-lahan. Pergerakannya sangat perlahan dan jimat tenaga. Paling menakutkan adalah jarang ditemui. Ia muncul di kamera sangat jarang sekali. Setiap video ibarat rakaman pertemuan dengan alien. Pada pandangan pertama, hiu bermulut besar kelihatan lembut. Ia mempunyai kepala besar dan bulat. Bibirnya labuh seperti getah. Giginya kecil dan tersusun, bukan senjata, cuma kesan masa lalu. Mata hiu bermulut besar agak kecil. Belakangnya gelap, perutnya lebih cerah. Dari atas, ia tidak kelihatan di latar belakang jurang. Dari bawah, ia sebati dengan permukaan pucat. Tepi mulut hiu bermulut besar keputihan. Ia kelihatan dalam kegelapan dan seolah-olah menerangi pintu masuk. Di dalamnya ada lipatan dan pelat yang mengarahkan aliran. Siripnya lebar, ekornya kuat. Namun pergerakan hiu bermulut besar licin dan senyap. Seolah-olah bergerak perlahan dan menjimatkan setiap kalori. Ciri utama hiu bermulut besar yang sering disamakan dengan makhluk asing adalah mulutnya yang raksasa. Mulut ini berbentuk corong besar. Saat hiu bermulut besar berenang dengan mulut terbuka, air berisi plankton masuk. Air ini kemudian mengalir ke insangnya. Di sana, saringan insang berfungsi seperti jaring menangkap partikel yang dapat dimakan. Dinding rongga mulut hiu ini menghasilkan daya isap lembut. Ini memungkinkannya membuka mulut sangat lama. Dilakukan tanpa lelah sama sekali. Lapisan lengket di dalamnya juga membantu mengumpulkan mangsa. Air keluar melalui celah insangnya. Sementara itu, mangsa terperangkap meluncur ke kerongkongan. Proses ini terjadi dengan tenang, tanpa perlu mengejar atau cipratan air. Paus bermulut besar menyelam ratusan meter pada siang hari ke tempat sejuk dan gelap. Pada malam, ia naik ke permukaan mengikut migrasi harian plankton. Laluan ini menjimatkan tenaganya. Paus bermulut besar makan di tempat banyak makanan. Spesies ini ditemui di latitud panas dan sederhana semua lautan. Namun, paus bermulut besar hampir selalu tidak kelihatan oleh manusia. Ikan ini hidup di lapisan yang jarang diselami penyelam. Cahaya di sana hanya dipancarkan oleh organisme seni. Kadang-kadang, paus bermulut besar timbul di bawah cahaya kapal nelayan. Mulut putih keperakan besar muncul sesaat lalu hilang dalam gelap. Mengapa reka bentuk sebegini? Hiu bermulut besar untung dari bukaan mulutnya. Mulut yang lebar membolehkan lebih banyak air dan makanan masuk seminit. Penyaring insang hiu bermulut besar seperti jaring berlapis. Ia sentiasa membersihkan diri dengan aliran air. Badannya bertulang rawan dan tidak keras. Ototnya fokus pada penjimatan, bukan pecutan. Tepi mulutnya yang cerah kelihatan dalam kegelapan. Ini membantu mengumpul mangsa ke satu arah. Beritahu kami, mana yang lebih menakutkan anda? Ikan hiu bergigi tajam atau hiu bermulut besar yang penapis senyap ini? Lama-kelamaan, hiu bermulut besar kedengaran seperti legenda kelasi, makhluk dengan kantung sebagai mulut timbul pada malam bulan dan menghilang. Kerana jarang ditemui, hiu bermulut besar sering tersangkut secara tidak sengaja dalam jaring hanyut atau di sisi kapal tempat plankton berkumpul. Rakaman sedikit, jadi kelakuan hiu bermulut besar dikaji secara fragmen. Ia berputar ke bawah bukan menyerang dan menghilang perlahan bukan memecut. Para saintis mengakui hiu bermulut besar kekal sebagai salah satu penghuni lautan terbuka paling misteri dan setiap pemerhatian adalah sensasi kecil. Paus bermulut besar hanya secara rasmi muncul dalam sains pada akhir abad ke-20. Spesimen pertama yang diiktiraf ditemui berhampiran Hawaii. Penemuan ini menunjukkan dengan jelas satu spesies besar yang baharu. Sejak itu, hanya beberapa ratus penampakan direkodkan di pelbagai negara. Ini sungguh mengejutkan. Bagaimana paus bermulut besar boleh begitu besar tetapi hampir tidak kelihatan di lautan? Dalam strategi pemakanan, paus bermulut besar uniknya hanya ada dua saudara, iaitu hiu paus dan hiu basking. Kedua-duanya juga penapis makanan. Tetapi struktur bibir dan lipatan mulut paus bermulut besar adalah istimewa. Sememangnya keunikan ini menjadikan makhluk ini sungguh aneh bagi bumi. Lautan kita penuh makhluk tanpa keganasan. Paus bermulut besar adalah salah satunya. Ia menakutkan bukan dengan taring, tetapi dengan kesunyian dan saiznya yang misteri. Seolah-olah ia makhluk asing yang telah lama menghuni bumi. Paus bermulut besar mengingatkan kita dengan jelas. Kedalaman adalah dunia yang lain sama sekali.
Ini adalah saluran makhluk bumi. Langgan kami untuk melihat lebih banyak penemuan menakutkan dan makhluk baharu dan menarik. Sampai jumpa.